Bayangkan satu bangsa banyak bercakap, banyak berdebat, tetapi kurang membaca, akhirnya banyak pendapat tetapi kurang ilmu. Persoalannya, bagaimana sebuah bangsa boleh maju jika membaca bukan budaya? Kerana satu hakikat yang sangat jelas ialah ini, bangsa yang membaca akan memimpin, bangsa yang malas membaca akan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam dunia hari ini, kita hidup dalam zaman maklumat. Segala maklumat berada di hujung jari. Namun persoalannya, adakah kita benar-benar membaca atau sekadar melihat atau sekadar scroll? Realitinya, budaya membaca dalam masyarakat masih belum kuat. Ramai yang lebih suka melihat video pendek, lebih suka membaca tajuk sahaja, lebih suka membuat kesimpulan tanpa memahami. Kita hidup dalam dunia yang laju, tetapi pemikiran kita menjadi cetek. Masalah sebenar bukan kerana kita tidak ada akses kepada ilmu. Masalah sebenar ialah kita tidak memanfaatkan peluang itu. Apabila masyarakat kurang membaca, pemikiran menjadi sempit, mudah terpengaruh, mudah membuat kesimpulan yang salah. Lebih membimbangkan, ramai yang yakin dengan apa yang mereka tidak benar-benar faham. Masalah sebenar ialah apabila kita merasa cukup dengan sedikit pengetahuan, sedangkan dunia semakin kompleks dan cabaran semakin besar. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Membaca adalah asas kepada pembinaan pemikiran yang kuat. 1. Membaca membuka minda. Dengan membaca, kita memahami perkara baru. Kita melihat perspektif berbeza. Kita berfikir lebih luas. 2. Membaca membina daya saing masyarakat yang membaca, lebih berpengetahuan, lebih bersedia, lebih maju. 3. Membaca membentuk bangsa. Apabila membaca menjadi budaya, ilmu berkembang, nilai terbina, tamadun terbentuk. Saya ingin berkongsi satu kisah. Sebuah komuniti yang kurang membaca, maklumat disebarkan tanpa semakan. Ramai yang mudah terpengaruh, mudah terlibat dalam konflik. Akhirnya masyarakat tersebut sukar berkembang. Kisah kedua, sebuah komuniti yang menjadikan membaca sebagai budaya. Mereka membaca setiap hari. Mereka berbincang dengan ilmu. Mereka membuat keputusan berdasarkan fakta. Hasilnya, masyarakat lebih matang, lebih harmoni, lebih maju. Perbezaan antara dua komuniti ini bukan pada sumber, tetapi pada budaya membaca. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jika kita ingin melihat bangsa yang kuat, kita perlu membina budaya membaca. Mulakan dengan diri kita, baca setiap hari, walaupun sedikit, tetapi konsisten. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu masa lapang. Mulakan sekarang. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu masyarakat menjadi lebih baik setiap hari. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan anda kerana kita mahu melihat lebih ramai masyarakat yang membaca dan berilmu. Ingatlah, baca untuk bangsa, kerana setiap halaman yang kita baca hari ini akan membentuk masa depan negara esok. Teruskan membaca, teruskan belajar kerana masa depan milik mereka yang berilmu. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang bukan sahaja bijak tetapi juga berilmu, berakhlak dan mampu membawa perubahan yang positif kepada negara.